Assalamualaikum guys, bertemu lagi kita di dalam channel Draklan. So dah lama Draklan tak review Digimon guys. So kat belakang tu ada antara device yang Draklan tak unboxing lagi. Ada tambahan. Yang ni pun belum unboxing lagi. Cuma kali ni Draklan nak review, bukan nak review lah, nak keluar taman Draklan. Kita ada beli lagi satu barang guys. Okay, so Draklan sebenarnya dah di zaman-zaman nak pencen lah guys. Cukup lah, dah banyak device dah akan beli. Tapi barang yang device ni saya rasa dia akan tak boleh skip lah. Mula-mula cuba rasa nak skip, tapi rasa tak boleh nak skip lah. Dia akan nak buat kawan. Sebab selain V-Pad version 1 sampai version 5 yang dia akan beli, kita ada beli juga Monster Hunter ni. So kira yang crossover punya version lah, Digimon Color Monster Hunter. Tapi takkan kita tak beli yang ni kan guys. Okay, so dia akan tak jadi nak skip. So dia akan beli juga V-Pad yang ni. Jom kalau nak tengok V-Pad apa kita beli, jom kita unboxing kotak ni guys. So dia akan dah buka, tapi tak tengok lagi dalam dia lah. Okay, jom tengok dalam dia apa. Okay guys, ada bubble wrap. Seller bagi hadiah guys. Okay, jom kita buka. Saya beli daripada seller Otai. Nanti saya bagi screenshot lah. Daripada, ada tak nama dia sekejap, saya tengok kat parcel. Saya selalu beli dengan dia, dia orang Melaka. Alamak, tak ada nama lah. Kalau ada, saya letak dekat video saya lah. Berada apa, saya lupa. Saya banyak support dia juga. Sebab saya Batu Pahat, dia kedai dekat Melaka, saya suka beli dengan dia lah. Zaman-zaman V-Pad 20 saya banyak beli dengan dia. Siapa nama dia lupa lah. Sorry lupa. Okay, saya dah check. Saya beli daripada iFocus Gaming, tapi nama seller dia saya tak ingat lah. Sorry lah. Bukan Brother David ke? Tak ingat lah. Tapi iFocus Gaming lah. Nanti saya akan share lah link description kalau masih ada stok lagi. So saya beli apa, jom kita unboxing bersama. Okay, jom kita lihat. Okay, ada free gift guys. Okay, bubble wrap ni semua kita boleh buang ke tepi. Okay, kita dapat apa ni guys? Screen protector guys. Saya tak order ni, dapat free ni guys. Berapa keping? Dua keping guys. Dua keping screen protector V-Pad guys. Okay, thank you seller. Dua keping. Lagi dapat free gift apa? Okay, apa ni, body casing Okay, so apa yang saya beli guys? So bagi melengkapkan geng Monster Hunter, kita beli Godzilla guys. Serius lah. Okay lah. So tu je saya nak tunjuk sebenarnya. Akhirnya saya beli Godzilla guys. So dah boleh, saya rasa dah cukup boleh besar lah. Completekan Pondulum punya collection. Lepas tu dah cukup lah. Dah banyak sangat device, nak main pun sampai tak sempat. Tapi ni sebab gameplay dia saya teracun guys. Gameplay dia saya teracun. Binatang dia pun saya suka V5 sebenarnya. Binatang banyak dinosaur. Rupanya V5 tu inspired by Godzilla punya binatang guys. So banyak binatang yang rupa Godzilla ni dekat V5. So kita ambil V5, kita ambil kotak kejap. Ni V5 version 5. Rupanya dia ambil inspirasi daripada Godzilla ni guys. So okay, tengok device ni cantik. Saya pilih warna hitamnya, warna putih saya tak belilah, saya skip lah. Cukup lah beli satu. Macam ni juga kita beli apa, Xenogear version punya. Yang ni pun kita beli satu yang warna hitam lah. Nice guys. Saya tak boleh nak skip lah. Akhirnya saya beli juga. Thank you iFocus Gaming, jual murah. Sebab ada voucher lagi, saya dapat harga murah guys. 240 tak silap. 300 lebih ni harga, 329 macam tu, bukan 330. Tapi saya dapat 240 guys sebab voucher guys. Thank you Shopee juga. Thank you sebab harga dia murah. Dalam bajet saya lepas tu tutup mata, kita tak skip guys. So itu saja untuk hari ni, korang teman saya.
unboxing Digimon Godzilla. Nanti kalau sempat kita akan review lah. Kita akan unboxing satu-satu device yang kat depan ni. Termasuk ni pun tak unboxing lagi. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti baru korang tengok full review lah pasal Godzilla ni. So buat sementara ni, inilah saya cuma nak share yang saya tak berjaya skip. Digimon Color 70 edition Godzilla version, seperti 70 tahun Godzilla Gojira. So ni binatang dia guys. Nice guys. Saya rasa lepas ni saya mungkin akan concentrate. Saya nak beli V1 yang saya nak kacuk button frame and button warna biru ni. Saya nak masuk ke sini dengan saya nak main Godzilla. Saya rasa dua ni juga yang saya nak akan main. Yang lain kita akan simpan dekat bawah. Termasuk Monster Hunter pun saya rasa saya akan simpan dekat bawah. So itu saja untuk video hari ini. Terima kasih teman saya unboxing V-Pad Godzilla. Okay, macam biasa, kalau suka video ni jangan lupa tekan button like this video, share this video dan komen dekat ruang komen di bawah. Jika ada sebarang kesilapan atau kurang info macam biasa, minta maaf. Okay, sampai jumpa lagi kat review akan datang. Kalau korang belum subscribe, kuasa untuk tekan button subscribe guys. Ramaikan lagi subscribe channel Dark Clan. Okay, sampai jumpa lagi. Doakan saya ada masa, kita akan review satu-satu lah device yang saya dah beli tu. So saya pun rasa saya dah start boleh slow down, cari masa untuk main, stop membeli. Yang mana dah ada device ni, kita main dulu lah. Tinggal saya ada pre-order 2 pendulum color. Cukup dapat pendulum color tu, saya akan cuba tahan nafsu saya untuk tidak membeli lagi. Okay, itu saja daripada saya. Ciao. Akhiri video saya macam biasa dengan Assalamualaikum. Peace. Bye kawan-kawan. Bye Digimon Famous Malaysia. Digimon Godzilla guys. Bye.